Hari ini kita masak kerang, bawang kecil, cili hijau, halia, bawang putih, serai, tomato, kisar. Panaskan minyak, masukkan serai, tumis sekejap. Masukkan bahan kisar, tumis hingga wangi. Dah pecah minyak, garam, santan, tumis sekejap. Masukkan kerang, daun kunyit, perah lemon, kunyit, tumis seminit. Dah siap, bolehlah hidangkan, cubalah. Jumpa lagi di video lain. Jangan lupa subscribe.